nak makan bihun goreng. Bihun goreng ni segera. Keluaran Nuha. Lepas tu masak dalam 4 minit. Okey. Dia diperbuat daripada beras Malaysia. Bihun goreng segera asli. Okey. Kita tengok dia punya ni. Okey. Bihun goreng Nuha. Tak terbalik. Patutlah. Tak terbalik pun. Okey. Boleh dapatkan. Tapi yang ni kan saya tak tahu kalau ada kat tempat lain ke tak. Tapi saya beli dekat 7E kan. 7E ibu beli. Saya beli kat 7E. 7E RM5. Satu paket tu ada 5 pack. Tu lah 5 ni paket ni. Okay, bukan 5 paket. Dalam satu paket tu ada berapa kan? Ada 5. Maksudnya macam tu. Okay. Boleh dapatkan dekat 7E. Okay, saya tak pasti kalau ada kat tempat lain. Okay. Saya tengok beli, saya kata first time tengok ada yang bihun goreng kan. Okay, kita patut try. Okay. Jom kita makan sama-sama. Jom. Try kan. Siapa nak mula dulu makan? Makan dulu. Abang makan. Okay. Bismillah dulu. Sedap bang? Rasa je lah. Sedap tak? Kakak boleh rasa. Baik. Tekan sikit meja ni. Meja pun kecil je. Dan cukup lah untuk 3 orang. Untuk pengetahuan semua, adik tidur. Tidak ada berpuasa tadi. Okey? Dah? Sedap? Tapi ibu ada letak cabai apa? Hijau. Cabai hijau ni. Boleh makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap Dia macam bihun biasa je. Tapi sedap berperisa. Dah lama tak masuk buat video kan. Akan gelak lah semua dah. Ni yang lupa dapat tu. Kita balik lah. Nuha. Mantap. Tak ada kaki bang. Untuk pengetahuan semua, anak saya tengah exam SPM. Ni Muhammad Irfan Zafran ni. Apa? Kita doakan semoga dia memudahkan urusan anak saya kan. Okey. Semoga dia boleh buat yang terbaik. Okey. Ya, Abang.
Siapa? Doakan kan? Doakan saya yang SPM tahun ni. Amin. Amin. Amin ya Pak Amin. Makan dulu. Kami dah lama dah tak buat mukbang makanan. Dalam video pun ada satu pun kan mukbang kita buat kan. Makan apa? Makan Ramen. Maggi. Ramen. 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 Tu sekali tu je. Lepas tu kali ni saya tengok ada bihun yang terbaru ni, bihun 2 hours later. Nuha ni. Ni first time saya dengar bihun keluaran Nuha. Lepas tu bihun goreng segera kan. Tu yang saya macam okey jom. Anak saya yang Izara ni, ibu jom kita buat video. Okey. Terus buat je. Okey. Sabar dah lah. Nak bagi pedas sikit ni. Tak payah dah. Dia macam bihun biasa je kan. Tapi dia berbesar sedap je. Nak review bihun ni je. Okay, InsyaAllah nanti kita buat challenge apa-apa kan Kak? Challenge apa-apa lagi dekat sini, okey? Ayam. Ya. Cakap. Okey tak? Lihat. Okey, mari kita. Nanti untuk korang semua buat masa ni dah lama dah kan tak buat video kat YouTube ni. InsyaAllah saya akan buat konsisten macam dulu. Sekarang ni tengah buat renovation sikit kat rumah. Okay. Nanti bila dah saya pun ada kumpul juga video-video untuk renovation. Bukan renovation lah, dia macam ubah suai. Sebab rumah ni tak open siap lagi. Okay, kita siapkan yang mana yang belum siap tu macam tu lah kan. Ada rezeki tu kita buat sikit-sikit rumah ni. Okay, nanti saya akan tunjuk video bila dah siap semua, saya dah kumpul video-video tu, nanti saya akan postkan. Okay, stay tuned. Okay. Lepas bang, doakan lulus selain SPM, lulus apa lagi? Ujian apa? JPJ, ambil ETA. Tes JPJ, dia lupa lah tu. Kalau mungkin dalam awal bulan 12 ni juga abang tes JPJ, InsyaAllah dia kena dah kawasan juga. Okay. Kakak ada apa nak cakap tak? Tak ada? Apa ni Pak Isa Kafa pun dah habis kan? Lepas tu ada Pak Isa lagi tak? Tak ada dah. Semua okey? Okay.
makan lah. Bihun Nuha ni saya tak pasti kalau ada dekat Speedmart ke dekat kedai-kedai runcit pun saya tak pasti. Sebab saya pun first time nampak dekat masa pergi kedai 7-Eleven tu nak beli ni barang sikit. Lepas tu nampak bihun ni, tu saya tengok, itu saya beli je. Okay. Yang bihun Nuha, bihun goreng, keluaran Nuha. Okay. Expired tu setahun lagi, tahun depan expired 2026. Okay. Cara penyediaan tu pun senang saja. Kita masak je. Okay. Kita rebus bihun dalam 4-5 minit tu. Lepas tu kita keluarkan bihun dan toskan, masukkan perencah dan gaul hingga sebati. Lepas tu siap dihidang. Okay. Sebab tu dia kata masak dalam 4 minit saja terus siap. Memang bihun ni tak pedas, sesuai untuk budak-budak makan. Kalau kita nak bagi pedas, kita buat cabai sendiri je. Ni pun saya buat cabai potong sendiri untuk anak saya makan. Makanlah mak. Anak saya suka. Okay, jangan lupa dapatkan. Boleh rasa. Kalau senang lah pagi-pagi nak buat sarapan pun boleh, senang je. Dengan bihun segera ni. Saya sangat-sangat recommended lah. Boleh beli nanti. Okay. Lagi tak? Tekan lagi tak? Pedas tak? Pedas sangat tak? Tak pedas sangat pun. Cabai potong hijau je. InsyaAllah nanti saya akan terus buat video. Saya harap semua support saya, okey? Jangan lupa terus menonton video-video saya. Okey? Terima kasih banyak-banyak yang selalu support saya. Okey? Video saya buat pun banyak pasal cleaning house, lepas tu dengan anak-anak berjalan macam juga. Okay? Kita buat mukbang kan. Nanti saya ada surprise. Nanti yang tengok ada packs, new packs yang kami belah. Jangan nak tahu apa, kena tengok nanti, okay? Video yang seterusnya, insyaAllah. Okay. Alhamdulillah, bismillah pun nak habis. Anak saya memang suka bihun goreng. Okay, jangan lupa dapatkan nanti bihun Nuha. Masak dalam 4 minit bihun goreng. Habis. Masya Allah, alhamdulillah. Rezeki. Nak ayam ke? Saya buat ayam Bandung saja malam ni. Okay. Ayam Bandung kawan. Ayam Bandung. Allahu Akbar. Ayam Bandung namanya. Okay. Tumpah dah. It's okay. Okay abang, dah. Okay. Okay, licin abang makan. Okay. Okay. Main depan sikit. Okay, kita pun dah nak habis dah. Video hanya setakat ni saja. Okay, insyaAllah nanti kita bertemu di next video. Video apa tu? Kena stay tune. Okay. Okay semua. Okay. Dengan ni saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa ke ataupun saya salah cakap ke apa. Saya minta maaf banyak. Okay. Okay, abang. Okay. Bye. Bye semua. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
Oh, lupa. Jangan lupa subscribe, komen, share. Okey. Bye semua. Okay. Assalamualaikum kawan-kawan. Sorry tau. Sebenarnya bihun ni bukan nama Nuha, tapi nama Nuna. Okey? Ni nama Nuna. Saya silap tadi dalam konten saya cakap Nuha kan. Sorry tau. Nama dia Nuna. Okey? Jangan lupa dapatkan di pasaran. Tapi yang saya beri dekat 7-Eleven. Okey? Kalau tengok ada dekat tempat lain tu, okey lah. Kalau tak ada, saya dekat 7-Eleven. Okey? Okey semua. Bye. Assalamualaikum.